Saya rasa semua orang dah tahu hala tuju masing-masing. Tapi saya masih mencari arah. Jangan ketahukan dia esok. Hah? Jangan ketawakan dia esok? Hah? Siapa pula ni? Aku nampak engkau. Murid-murid, ini Hakim. Assalamualaikum. Nama saya Hakim. Mesej tu tentang dia? Terima kasih. Untuk apa? Kau tengok apa? Tak ada apa-apa. Ada rahsia ke? Kenapa aku pula? Awak nak duduk sini? Boleh. Awak pindah dari mana? Johor. Oh, jauh juga. Sejak bila Amir berkawan dengan murid baru? Kenapa susah sangat ni? Awak tersekat bahagian mana? Yang ni saya tak faham macam mana nak mula. Cuba cari kata kunci dulu. Oh, macam ni. Amir. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Siapa awak sebenarnya? Amir. Jom balik. Kadang-kadang perkara yang paling kecil meninggalkan kesan yang paling besar. Masa depan bukan sesuatu yang menunggu kita. Masa depan ialah sesuatu yang kita pilih.